Dia nak berbunga dah ni. Nak berbunga. Memanglah, tanam saya campur-campur, betul. Maimun. Ni kaktus Mickey. Kaktus Mickey yang duri dia putih. Sukulen tau. Untuk sahabat-sahabat saya, ini sukulen. Sukulen ni, nak tanam dia mudah saja. Oh, ini pun dah ni dah. Kita ambil dia punya apa ni? Allah Akbar. Nampak ni? Kita petik dia punya daun ni. Yang nak berbunga dah you all. Nak berbunga, nampak tu? Ini kaktus sukulen. Bancuhan tanah dia memang sedikit tanah. Tanah hanya 10% sahaja. Tapi batu-batu kerikil, sekam padi ke, pelait ke, itu banyak. Banyak kepada macam kalau ke tempat korang tu ada orang buat bangunan kan. Pasir bangunan tu boleh ambil ataupun ialah bahan pasir bangunan tu bagus. Macam orang campur-campur pasir bangunan tu kan. Itu paling bagus. Nampak tu dah berbunga, dah kecil dah. Sebab itu ini saya menggunakan media sosial ni untuk bersahabat, untuk berkongsi ilmu. Bila kita berkongsi ilmu, sebenarnya kita menjana pendapatan yang juga, lepas tu yang pertama kita menjana pahala.